Tengok Ustaz, boleh tak share kelebihan surah Al-Mulk Ustaz? Malam-malam memang dianjurkan untuk baca sebelum tidur ke selepas isyak kan? Sebelum tidur kan. Habis kalau macam selepas isyak, sebab sekarang ada masjid-masjid buat baca surah Al-Mulk selepas isyak, okey je, tak masalah. Surah Al-Mulk ni ialah surah yang Nabi SAW anjurkan sebab dia akan jadi peneman dan pelindung dalam kubur nanti. Surah Al-Mulk ni, surah Al-Mulk, dan surah yang Nabi baca sebelum tidur sebenarnya surah Sajdah. Ramai yang dekat masjid macam Ustaz Anas beritahu lah, Nabi baca, kita baca kat masjid. Dia baca. Tapi surah Sajdah balik-balik tak baca dah. Tak baca. Dah baca dah. Sayang. Siapa boleh maafkan manusia lain, aku maafkan dia. InsyaAllah. Maknanya lagi besar sebenarnya Allah akan bagi pada kita. Syarat apa? Memaafkan orang lain. Rupa-rupanya macam ni konsep dia. Semua perkara yang datang hidup kita, semuanya dengan aturan Allah. Bahkan orang yang menyakiti kita itu pun dengan izin Allah. Betul tak? Kalau Allah tak izin, dia takkan sakiti. Lidah yang cakap buruk pasal kita tu pun adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, lidah tu takkan fitnah kita. Bila Allah izinkan dan benda tu menyakiti kita, sebenarnya Allah sedang menjawab kita punya doa. Doa apa?